Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dekat depan saya ni adalah dua model dashcam Okey, brand 70My. Yang ini model 4K A800 SE set dia satu set. Model A800 SE. Yang sebelah ni 70My dashcam A800S dengan rear cam set sekali dengan set belakang lah. Yang ni pun sama, ada set belakang juga. Okey, dia ada, tengok sini. Okey, dashcam brand ni, dua-dua ni adalah yang terbaik sekali antara jenama-jenama dashcam yang lain lah. Okey, 70My ni memang paling banyak orang guna sebab gambar dia memang jelas. Siang dan malam pun memang jelas. Okey, kalau kita rekod kemalangan apa sekalipun yang berlaku, memang clear lah gambar dia. Okey, saya lebih showkan dekat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak guna, tuan-tuan boleh pilih kedua-dua jenis yang model yang ini. Harga dia tak mahal mana, dan mampu milik lah. Gambar memang cantik, boleh record depan dan belakang. Okey, dia ada screen, boleh tengok terus. Okey, untuk yang ni model A800 SE ni, okey, ni yang special edition punya. Okey, dia ada bagi free inilah manual book. Okey, dia ada aksesori dia punya ni, apa cakap ni, protector screen ni. Okey, dia bagi banyak depan dengan belakang protector dia bagi sekali. Okey, dia ada bagi free 3. Apa lagi dia bagi kat sini, kita tengok ya. Okey, okey, ni kamera belakang. Kamera belakang ada dekat sini, wire kabel panjang punya. Kalau untuk kereta, untuk kenderaan Hilux, MPV memang sampailah sesuai dia ngam dia memang khas kan, memang lebih, memang panjang, tak perlu kena sambung-sambung. Daripada depan built-in terus direct sampai kat belakang. Okey, ni dia punya kamera dia. Kita tengok 70My. Okey, ini. Okey, yang ini model 4K A800 SE, baru punya. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan ini, boleh tekan dekat link yang saya share ni, dan boleh pilih yang ada promosi, yang ada less. Harga dia sekitar 500 saja. Yang ini sekitar 500 saja. Kalau yang ni yang baru ni, yang model A800S ni, yang ni murah sikit yang ni mahal sikit, yang ni murah. Yang ni boleh dapat lebih kurang dalam 300 lebih ke 400 saja kalau yang model A800S ni Boleh tengok dekat link yang saya share kat bawah ni Okey, yang ini yang 800S ni biasa dia ada bagi buku, dia ada bagi screen protect, dia ada 2. Apa lagi? Okey, banyak dia ada bagi apa ni, 4. Dia ada bagi free 4 yang baru. Okey, ni kamera belakang sama ada. Kamera belakang ni original punya, bukan tiruan punya. Memang gambar dia cantik. Yang ini dia punya kamera dia baru lagi. Okey boleh guna Type-C punya untuk sambung. Boleh cocok dekat tempat cucur rokok tu boleh. Nak built-in daripada fuse switch pun boleh. Okay, ini apa lagi dia ada bagi kat sini. Okay, dia ada bagi kabel. Banyak barang-barang dia. Cuma ni apa benda ni, banyak.